Korang nak pergi mana ni? Dari sini, Carnival Kembangan Inklusif. Wah. Dah ikut ah. Wajahmu ku ingat selalu pakai. Okay guys, sekarang kita dekat booth pedagogi industri. Jom kita tengok apa yang ada. Kita kasih tahu sedikit tentang Ini adalah pedagogi industri yang disediakan daripada Jabatan Pendidikan. Okey, maksudnya adalah memperkenalkan amalan pedagogi inklusif yang boleh dikatakan baru pada musim ini, di mana kami menyediakan modul yang boleh digunakan oleh guru dan juga bakal guru apabila kesekolah nanti, di mana murid-murid perdana dan juga murid-murid yang dididik dan yang belajar dalam kelas yang sama dapat memanfaatkan dan dia amat bermanfaat kepada siswa guru dan juga bakal guru lah. Di mana dalam modul ini kami telah menyediakan 11 solusi pedagogi inklusif, maksudnya bagaimana untuk mengajar pelajar-pelajar NDPK bersama-sama pelajar perdana dalam satu kelas. Okey, dalam sini juga ada 10 pengajaran berbagai subjek seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, pendidikan Islam dan sebagainya. So, siswa guru bolehlah dia gunakan solusi yang kami beri di sini dan kembangkan solusi daripada apa yang kami subjekkan. Okay, sama-sama. jadi jangan lupa untuk dapatkan voucher dia, okey? Yes, thank you. Hai, okey sekarang kita akan bersama dengan Okey, nama saya Teh Sin Yan dan saya adalah ketua kumpulan untuk Mustopil. Mustapil. Okey, apakah inovasi yang awak buat dan siapa yang boleh gunanya? Okey, inovasi kami adalah untuk murid untuk tahun 3 di FJKC sebab kami yang ada FJKC kan. Okey, jadi kami ada empat sistem untuk ajar murid-murid tahun 3 bermain muzik, iaitu modul DSKP tahun 3 iaitu modul bahasa, modul kemahiran, modul asosiasi dan modul yang terakhir. Okay. Daripada inovasi apa? Mustopia. Okey. Kami nak paparkan hasil inovasi kami, iaitu satu platform pembelajaran secara atas talian. Nama platformnya adalah 3As, iaitu Transformative Interactive AI Based Material. Seperti kita tahu, dengan era pemodenan sekarang, kita nak perbanyakkan lagi penggunaan teknologi dalam kelas. Jadi kita tak nak menggunakan bahan maujud sebab kita tahu dari segi kekangan cikgu sendiri nak bina bahan itu sendiri. Jadi kami sediakan satu platform ni di mana bahan, latihan dan juga permainan semua ada dalam satu tempat. Guys, hari ni kita dah selesai di Carnival Pendidikan Inklusif di IPIK. Jadi kumpulan kami telah menyimpulkan bahawa refleksi yang kita bersama boleh dapat apabila hadir ke Carnival ini ialah kita dapat banyak inovasi-inovasi yang ada di sini untuk pendidikan inklusif. Jadi hadirnya kumpulan kami di sini bolehlah sedikit sebanyak belajar tentang AI untuk pendidikan inklusif ini. Apa inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar di sini untuk memudahkan murid-murid pendidikan inklusif ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan kerana memberi peluang kepada B5 kerana telah membawa kami ke sini untuk hari pertama kuliah, hari pertama kelas sudah membawa kami jalan-jalan di sini. Jadi terima kasih Puan Nandia kerana sudi membawa kami. Sekian, terima kasih.